Saya ingat lagi ada sekali tu seorang ibu kan, dia tanya saya, dia kata, "Dai, saya ada seorang anak special." Okay. Saya hari-hari marah dia. Sampai saya kata, "Kau ni menyusahkan aku lah. Aku nak kena ulang-alik rumah, ulang-alik hospital urusan kau." Memang marah anak dia. Sampai few years, saya ingat umur anak dia mungkin dah 6 tahun macam tu, 5-6 tahun kan. Masih sakit lagi, special kan. Lepas tu ada satu malam tu, anak dia boleh cakap sikit kan. Anak dia cakap dengan mak dia, anak lelaki, "Ibu, abang minta maaf. Ibu, terima kasih ibu sebab jaga abang." Dia sebut 2 tu je ulang. "Terima kasih ibu, minta maaf ibu. Terima kasih ibu, minta maaf ibu. Terima kasih ibu, minta maaf ibu." Esok anak dia meninggal. Saya pun tak boleh. Saya tak boleh. Dan dia call saya, "Dai, saya nak buat apa? Saya rasa menyesal sangat kenapa saya marah anak saya. Hari ni anak saya dah tak ada dah. Macam mana saya nak berdamai dengan kehilangan anak saya ni? Saya rasa bersalah sangat sebab saya marah anak saya."